Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersua kita kembali untuk mengikuti perlawanan sepak takraw Champion School Negeri Perak. Pertemuan bilangan kedua peringkat kumpulan di antara SK Kampung Dendang, SK Dendang bertemu dengan SK Seri Kenang. Maafkan saya, bukan SK Seri Kenang tetapi SK Kampung Kenang. Perlawanan akan dimulakan sebentar lagi, di mana kedua-dua ketua regu sekarang ni sedang membuat undian, membuat pilihan sama ada sepakan mula ataupun memilih gelanggang. Undian telah pun dijalankan. Okey, siapa start dulu, Kim? Sepak mula akan dilakukan oleh SK Kampung Kenang. Untuk pengetahuan yang sedang menonton pada pagi ini, di peringkat perlawanan pertama SK Kampung Kenang, mereka telah memenangi perlawanan menewaskan SK Kampung Perak dengan mata 30-29. Diharapkan untuk perlawanan ini SK Dendang akan mendapat rentak yang terbaik, menewaskan SK Kampung Kenang bagi membolehkan mereka menempah jalan yang lebih mudah untuk perlawanan ketiga, bagi memastikan mereka layak ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat suku akhir. Terima kasih kepada yang sedang menonton. Teruskan share link, share siaran langsung ini untuk mendapatkan lebih ramai tontonan, lebih ramai sokongan. Sepak mula telah dilakukan dan lawanan percubaan yang dilakukan oleh Killer tersangkut di jaring. Dan percubaan yang baik, percaturan yang baik dilakukan oleh SK Dendang, membolehkan mereka mendapat mata yang pertama. Kedudukan sekarang 1-1. Dan mereka telah mendapatkan mata yang kedua. Dua, satu. Dan mata yang ketiga telah diperolehi. Alhamdulillah. Bola masuk ke side 3 di antara Killer dan juga Tekong. Mereka hanya mampu melihat sahaja. Baik. Dan pukulan yang dilakukan oleh SK Kampung Kenang telah keluar, membolehkan SK Dendang mendapat
Mata yang keempat. Untuk yang bertanya-tanya kenapa Hakim bermain dengan SK Dendang, Hakim Reza mendapat kuota import. Dijemput oleh jurulatih SK Dendang untuk bersama-sama dalam skuad SK Dendang bagi mengharungi cabaran Champion School Negeri Perak. Okey, lompat sikit. Akif, lompat sikit. Selamat. 4-3 mata sekarang. Dan Tekong tidak dapat menyambut bola yang dihantar oleh Hakim. Agak laju serve yang dilakukan oleh Tekong Kampung Kenang. Dan masih lagi berjaya menyumbang mata. Kedudukan sekarang 4-6. Agak jauh. Kila gagal untuk melepaskan bola. Masih lagi Kampung Kenang gagal untuk mengangkat bola. Bola keluar. Okey, good. Akif. Bukan tengok lagi. Kau bina lagi, Akif. 5-9 mata sekarang. Bola sampai kepada Hakim. Dan bola telah pun keluar. Sampai kepada Hakim. 1, 2, 3. Jauh di situ. Feeder mengangkat bola, memberikan kepada Hakim dan tidak. Okey. Hakim, tak apa Hakim. Main. Boleh. 5-10. 6-10. Kita 10. Sepuluh 7. Dan bola telah pun keluar. Hantaran yang dilakukan oleh feeder Kampung Kenang agak jauh
7-11. Masih lagi mendahului. Dan satu corak permainan yang agak baik ditunjukkan oleh pemain-pemain SK Dendang. Agak mudah hakim melepaskan bola ke gelanggang lawan. 7-12. Dipehakan oleh hakim dan kawalan yang baik oleh feeder Kampung Kenang diberikan kepada hakim. 1, 2 dan okey. Tak apa, main okey. Boleh. 12-8 mata sekarang. 13-8, maafkan saya. Gagal untuk mengangkat bola. Lapan 14. Agak jauh hantaran dilakukan oleh feeder Kampung Kenang. Kita akan teruskan untuk set yang kedua. Okay, good. Main. Teruskan. Jangan rasa kecil dalam gelanggang. Walaupun tak masuk tak apa. Kamu kena try untuk dapatkan kamu punya confidence. Tahu? Kalau tak dapat confidence susah. Okay, main. Perlawanan disambung untuk set kedua dengan mata 15-8. Perlawanan bermain sebanyak 2 set, mata bersambung. Lapan 16 mata sekarang. Hakim, jangan masuk dalam. Hakim ke sini. Okey, buat balik. Itu hantaran ke dalam, Kim. 16-9. Satu percubaan yang agak baik dilakukan oleh feeder SK Kampung Kenang sebentar tadi dengan membuat percubaan sendiri. Membuat lipatan ke arah gelanggang SK Dendang dan membuahkan hasil untuk mereka. Main. Jauh lagi, main. Lompat sikit. Enam 11 mata sekarang. Feeder gagal untuk mengangkat bola dengan baik.
17-12. Hakim. Tekong dia. Pergi. 12-18. Bagi lagi tekong dia. Sampai tekong dia tak bercakap, Hakim. Bagi lagi. Mata muda kat situ. Pergi. Tangan jaga. Main. Main. Jangan goyang ke. 13-21 mata sekarang. 8 mata di hadapan. 1-2 boleh Hakim. Tak apa. Buat balik. Cek balik. Main. Technical time out telah diminta oleh SK Kampung Kenang untuk memberikan sedikit ketenangan kepada pemain-pemain mereka. Sambil itu jurulatih yang juga guru SK Dendang cuba untuk menenangkan perejam SK Dendang. PTPS Sepak Takraw Daerah Cikgu Luqman turut sama hadir untuk memberikan sokongan kepada pemain. Perlawanan diteruskan dengan SK Kampung Kenang membawa bola, membuat serve. 14-22. Main. Tak apa. Main. Jangan salahkan diri sendiri, Akif. Terus. 22. Baik. Dan hantaran yang dilakukan oleh feeder SK Kampung Kenang agak jauh, memberikan mata kepada menyebabkan kegagalan sepak penyudah oleh SK Killer SK Kampung Kenang, memberikan mata kepada Skedah. Okey, tak apa. Jangan salahkan kawan, Kim.
Kim, jangan salahkan kawan. Main terus main, Kim. (23-16) tak silap saya. Hakim, makin lama makin tak sampai Hakim bola Hakim. Lepaskan bola tu. (17-23), 6 mata terpisah. (23-18). Mata sekarang 19-23. SK Kampung Kenang semakin menghampiri. (24-19). Okey Hakim, cari side lain Hakim. Hakim, cari side lain. Dia dah alert dah. Agak jauh hantaran. Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Main. Mata terkini 20-24. Semakin hampir SK Kampung Kenang mengejar SK KDSK. Bola telah pun keluar. Selamat, selamat Hakim, selamat. Selamat. (26-20), 27-20. Agak laju dan mengelirukan bola yang disepakkan yang dilakukan oleh hakim sebentar tadi.
...20-28 mata sekarang. ...28, 21. Tindakan caru yang cuba dilakukan oleh Akif digagalkan oleh jaring sebentar tadi. Akif, muka garang sikit. Muka garang sikit. Kedah cuba untuk mendapatkan mata yang terakhir. 29 22. Dan akhirnya Sekolah Kebangsaan Dendang berjaya untuk mendapat kemenangan yang kedua. 29-22 menewaskan SK Kampung Kenang. Dijadualkan 5 perlawanan lagi. SK Dendang akan bertemu dengan SK Kampung Perak pula. Sama-sama kita berdoa agar momentum yang mereka pamerkan pada game ini dapat dikekalkan ataupun ditambah baik lagi untuk perlawanan yang seterusnya. Saya akan tamatkan live. Terima kasih di atas sokongan semua. Assalamualaikum.